Buat batu ke apa tak? Cute tak? Tapi kita orang tak duduk sama-sama lah, haram. Lama-lama. Dia pergi, jom kita ikut dia. Cuy, awak. Tunggulah kejap. Hanya kamu buatku berdebar lihat wajahmu. Bersabarlah denganku, tak perlu kau keliru. Selagi aku ada, aku bawa kamu ke angkasa. Sampai haramu bintang tak bersinar, bulan jadi pentas kita dansa. Bawa kamu kelilingi dunia. Bila tiada senyuman manis kamu, aku merana tercari-cari. Kan ku pastikan jiwa kita bersama. Ceritakan padaku pagi malam kamu. Buangkan semua yang engkau dah tak perlu. Senyumlah semula. Okey, ni kad bilik awak. Tingkat 2, bilik 287. Nanti kalau nak pergi masjid, awak straight. Depan tu, awak belok kanan. Depan kiri, depan kanan. Straight lagi. Awak nampak dah jalan nak pergi masjid ya. Hah? Takkan menampak lagi kat sini? Zaman Rasulullah dulu, semua orang jalan kaki. Tak ada pun pergi naik kereta ke, naik train ke, tak ada. Iyalah, takkan nak jalan kaki, agak-agak lah. Saya ni bukan jahil sangat tau. Untuk awak nak tipu saya macam ni. Saya belajar agama lah dulu kat sekolah. Ustaz Jazlan. Dulu zaman Rasulullah dengan sahabat dia semua naik kuda atau unta. Cuba kalau time tu ada train. Ada private jet ke? Awak rasa Rasulullah naik apa? Astagfirullahaladzim. Tak apa, saya masih lagi boleh bersabar. Saya dah beritahu dah jalan nak pergi masjid. Kalau awak tak tahu nanti awak boleh je tanya dengan siapa-siapa kat situ Lagipun 2 hari ni memang aktiviti bebas. Awak boleh explore tempat ni. Jalan ke mana saja awak suka. Tapi saya sarankan banyaklah pergi ke masjid beribadah. Okey? Kalau tak ada apa-apa saya pergi dulu. Ni lagi satu. Kalau tak nak pergi ziarah, bagi tahu awal-awal. Saya pun ada kerja lain juga. Nampak pula. Macamlah aku tak boleh hidup kat Madinah ni tanpa dia. Dia ingat aku ni apa? Budak-budak ke? Tak pandai nak bawa diri? Aku akan buktikan lah. Aku boleh lah jalan-jalan kat Madinah ni tanpa kau.